Macam mana nak buka ni? Wah, gula-gula. Arana. Tak boleh. Ni abang punya. Kenapa ketat sangat ni? Abang, kalau Ara tolong bukakan, boleh bagi Ara satu? Boleh. Nak semua pun boleh. Betul ni? Betul. Aki, tolong buka ni. Mana boleh minta tolong Aki? Abang bukan boleh buka pun. Hei, jangan berebut. Boleh tak? Tapi Aris jumpa. Apa pula jumpa? Ini kan Aki punya. Ara lah ni. Dah langsung terdapat. Apa pula? Abang. Dah. Mari duduk sini. Ara boleh pasang. Mana ada? Siapa suruh bagi Aki? Dara tak boleh buka. Bagi je lah. Aki, buka sendiri. Nah, Nak buat apa ni? cuba patahkan. Senang kan? Cuba patahkan yang ini pula. Susahnya. Boleh ke? Tak boleh lah. Cuba Aki buat. Kalau Aki buat pun memang tak boleh. Faham tak sekarang? Tak faham? Dengar cerita ni. Cerita? Nak dengar? Pada zaman dahulu, Sedap ke? Hei, korang semua. Pandang sini. Rumput ni bagus. Segar. Rumput macam ni pun bagus. Hijau. Pemakanan kena jaga. Baru boleh jadi gagah macam aku. Tengok ni. Kau nak? Aku boleh aja. Kenapa dengan kau ni? Gelojo. Betul tu. Kamu. Pergi ambil air. Mbak. Mbak! Nampak selamat. Cepat ambil air. Aku jaga. Kau jangan takut. Aku ada. Baiklah. Cepat sikit. Dah ke? Cepat sikit. Belum. Cepat, lari. Cheese, terlepas. Tak apa. Tunggu kau kambing. Minum. Tadi kami tersempat dengan buaya. Ke mana? Jadi kamu semua kena berhati-hati dan menjaga
jaga satu sama lain. Buaya dalam sungai tu semua memang menunggu nak makan kita. Ingat. Wah. Kenapa kambing-kambing itu tak nak datang? Tak apa. Kita lambai je. Hai. Bilalah nak dapat tangkap kambing-kambing tu? Kalau dapat, yang montel tu aku faham dulu. Susah. Aku dah dapat tangkap dia tadi. Tapi terlepas. Apa? Terlepas? Kambing tu semua cerdik dan bekerjasama. Seekor nak kena tangkap, lagi seekor aku selamatkan. Kita lagi cerdik dan bekerjasama. 6 ekor buaya duduk dalam sungai. Dah pandai kira. Ini bukan masa untuk menyanyi. Dengar sini. Hari ini, kita mungkin tak dapat makan kambing. Tapi, satu hari nanti, kita pasti. Pasti apa? Pasti dapat! Kambing makanan buaya. Wah. Tak sedapnya. Habislah kita. Tak ada makanan. Rumput semua dah mati. Laparnya. Aduh. Rumput segar. Rumputku. Rumputku. Sudah, berhenti. Kita kena bersama memikirkan cara, bukan bergaduh. Kalau berhentilah cara, masalah tak akan selesai. Gemuknya. Inilah idaman hatiku. Jangan! Aku rasa ada perangkap. Mesti ada kambing lain yang bersembunyi nak kenakan kita. Nak kenakan kita? Kenakan macam mana? Karut! Kambing tu kan makanan kita. Jangan dilepaskan. Kalau kau tak mau, biar aku pergi tangkap. Okey, bos. Aku percaya. Tapi kambing tu aku punya. Melepas sudah terlepas. Kambing, ada buaya. Selamat. Terima kasih, Kencil. Nasib baik kau ada. Sama-sama.
Kenapa kau sendirian? Mana yang lain? Ada kat sana. Kancil, aku terpaksa pergi. Ada perkara penting nak beritahu ketua aku. Ini macam cerita kancil mengira buaya. Abang. Mak sini. Aki belum habis cerita lagi. Dengar betul-betul. Lepas ni, Aki nak soal. Siapa jawab betul, dapat ni. Mestilah abang dapat jawab. Abang kan pandai. Lepas tu... Ketua! Ada rumput segar! Mana? Tu! Wow! Mari kita bergerak ke sana! Tapi kita kena seberang sungai. Dalam sungai ada Kalau tak pergi, badan kita semua jadi kurus. Kering macam aku. Engkau nak? Tidak! Kita mesti ke seberang sana. Aku tak nak jadi kering. Aku tak kisah. Kering pun kering lah. Kalau nak pergi, semua kena pergi. Kita mesti bersatu. Bersatu teguh, bercerai rubuh. Marilah, jangan buang masa. Tak lama lagi, semua pokok dan rumput di sini akan mati. Betul. Kita mesti pindah ke seberang. Tapi... Macam mana? Marilah sini. Sedapnya. Nak aku tolong? Boleh tak Kancil? Kalau tak boleh, apa kita nak buat? Habislah kita. Apa hal Kancil berkumpul dengan kambing-kambing tu? Agaknya nak suruh kambing-kambing tu jadi makanan kita. Pandailah kau. Taklah. Mesti diajar kambing-kambing tu cara nak berenang. Tapi kambing tu berenang kan? Tak kisahlah. Kalau mereka mendekati sungai kali ini, tak seekor pun akan terlepas. Geli dah. Betul ke boleh berjaya ni Kancil? Boleh. Kamu ikut je rancangan tu. Yang penting, kena bekerjasama. Aku pergi dulu. Kancil, kau tak nak ikut ke seberang? Tak apalah. Makanan aku ada lagi. Ingat, kena bekerjasama. Aku pergi dulu ya. Buaya menanti mangsa. Wow. Kambing semua, bagi kepada 2 kumpulan. Mereka nak ke mana tu? Kita perlu ikut yang mana? Tak apa, kita tunggu je. Mana tahu, tunggu selamat Kancil. Betul tak? Ketua memang bijak. Kambing! Tak sabar je nak makan kambing! Oi, sakitlah. Buaya semua! Ke hulu sungai! Serang!
Kembali ke hulu! Jaga kau! Jaga kau! Aku nak yang tu. Hei, sinilah! Itu kurus. Aku tak nak. Jangan lawan cakap ketua! Tapi ketua... Kau pun sama! Suka lawan ketua! Ketua? Apa dia? Tidak! Kita dah kena tipu! Semua ni salah kau! Kau! Dan kau! Dia je lah yang betul. Bekerjasamalah sangat. Oh, jawab ya! Bersatu teguh. Bercerai roboh. Begitulah ceritanya. Sekarang, cuba jawab. Apa maksud bersatu teguh, bercerai roboh? Ha, maksudnya... Jawab betul-betul. Sekali aja boleh. Tak dapat jawab kan? Maksudnya, kalau sama-sama mengerjakan sesuatu, pasti berjaya. Kalau tak... Kena kejar dengan ketua buaya. Wah, kejarlah. Andailah kamu. Nah, cuba buka ni sama-sama. Ara pegang sini, biar abang tarik. Nampak? Buat sama-sama baru boleh buka. Kalau tak, habuk pun tak dapat. Aki, tupai tu bijak macam kancil juga ke? Kenapa kau tanya? Sebab dalam cerita Aki, selalu ada tupai. Tapi dia tak buat apa-apa pun. Macam kau lah. Selalu dengar cerita Aki. Adakah buat apa-apa? Ada abang buat apa-apa? Ada. Abang belajar peribahasa. Abang tak tipu Ara dah. Abang... Dah tidur. Selamat malam. Abang... Betul Sofia tu. Sofia. Ya, Alif. Baca apa tu? Ni rukun Islam. Oh, Alif tahu tu. Ya ke? Jom kita ajak kawan-kawan